Ini ada 3 benda yang anak korang belajar bila tengok bapak dia merokok. Kalau korang rasa merokok ni tak bagi kesan kat dia apa-apa kan, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab ujung video ni ada cara untuk kurangkan risiko anak korang ikut tabiat yang sama bila dia besar nanti. Sebelum tu korang follow dulu supaya tak terlepas info menarik kat akaun ni. Korang like dulu, share dulu supaya ramai orang belajar juga. Nombor 1, anak korang akan belajar bahawa orang dewasa pun buat benda yang merosakkan diri. Sebab yalah, bapak dia sendiri pun dah tahu dah rokok bahaya, tapi tetap buat juga. So dalam kepala anak korang, bahaya tu mungkin tak serius sangat. So nombor 2, anak korang akan belajar bahawa stres tu perlu dilepaskan dengan rokok. Dia tengok bapak dia tak kali serabut je akan cari rokok. Setiap kali penat je, bapak dia akan cari rokok juga. Secara tak sedarnya, dia nampak tak ada benda lain yang berfaedah lagi dah selain rokok untuk legakan stres tu. Nombor 3, anak korang belajar bahawa ketagihan tu memang normal. Dia nampak bapak dia memang tak boleh tinggal rokok, pergi kedai cari rokok, lepas makan cari rokok, bangun tidur je cari rokok. So bila benda ni berlaku bertahun-tahun, anak korang membesar dengan persepsi bahawa bergantung pada sesuatu ni benda normal. Sedangkan kita kan manusia, kita mana boleh bergantung kepada benda lain selain pada Tuhan. So mak bapak kena belajar ilmu nikotin lah. Korang kena faham macam mana ketagihan tu berlaku, kena faham macam mana industri rokok ni buat orang susah berhenti. Dan yang paling penting, doktrin dalam keluarga setiap hari bagi tahu yang rokok ni benda yang merosakkan. Jangan ambil ringan, sebab budak-budak ni bukan belajar sekali dua kan. Budak-budak ni dia belajar daripada apa yang dia tengok ulang-ulang. So aku nak tanya korang, kalau anak korang tengok bapak dia merokok setiap hari kan selama 10 tahun, rasa peluang dia untuk anggap rokok tu benda normal tinggi atau rendah? Cuba aku komen.